Apabila saya tanya, apakah punca kejatuhan Andalus? Pasti ramai akan menjawab, kerana kuatnya musuh-musuh daripada luar. Sebenarnya, jawapannya adalah jauh lebih kompleks daripada apa yang kita faham. Kadang-kadang, sebuah tamadun yang hebat ini bukanlah jatuh kerana hebatnya musuh, tetapi kerana perpecahan, kelekaan dan kehilangan arah umat daripada dalam tamadun itu sendiri. Al-Andalus adalah sebuah tamadun yang sangat hebat. Sebuah tamadun yang pernah berdiri sama tinggi dengan tamadun-tamadun yang lain. Sebuah tamadun yang aktif menyebarkan ilmu di saat benua Eropah berada di dalam kegelapan dan kejahilan. Inilah Al-Andalus, tempat yang menjadi rinduan bagi ribuan orang-orang Islam. Al-Andalus, kalau hari ini kita melihat peta Al-Andalus ataupun yang kita kenal sebagai Sepanyol dan juga Portugal pada hari ini, pasti akan terdetik satu benda dalam hati kita, iaitu kita merindui kegemilangan ini. Namun persoalannya pada hari ini, apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada jatuh bangunnya sebuah tamadun yang gemilang ini, iaitu Al-Andalus? Hari ini, jikalau kita pergi ke Cordoba, kita pergi ke Granada, kita pergi ke Toledo, pasti kita akan melihat bangunan-bangunan, masjid-masjid yang dahulunya meriah dengan halaqah-halaqah ilmu. Masjid-masjid yang dahulunya menerima ribuan orang daripada seluruh dunia Islam datang untuk menuntut ilmu. Namun hari ini, kita pergi dan melihat semuanya telah menjadi sejarah. Semuanya telah menjadi kenangan bagi orang Islam. Sebab itulah, saya, Muhammad Irfan, saya telah menulis buku Al-Andalus. Saya telah membaca dan mengkaji untuk beberapa bulan ini, untuk beberapa bulan kebelakangan ini, saya mengkaji tentang Andalus. Saya membuka setiap helaian kitab-kitab, buku-buku yang menceritakan tentang Andalus. Tetapi saya masih lagi ada rasa kekurangan dan ada benda yang saya tak mampu faham dengan hanya membuka helaian-helaian buku ini. Sebab itulah saya ingin mengajak anda semua, marilah mengikuti saya. Kita pergi ke sana, kita sama-sama menuntut, kita melihat sendiri bagaimanakah sebuah tamadun yang hebat ini boleh jatuh. Ini adalah satu pengalaman yang mudah-mudahan menjadi pengalaman yang paling kita ingat selama-lamanya, kerana kita akan pergi ke bumi Andalus, kita melihat istana-istana ini dengan kacamata yang berbeza, iaitu dengan kacamata yang penuh refleksi, dengan penuh penghayatan bagaimanakah tamadun yang hebat ini boleh jatuh. Jadi tunggu apa lagi? Marilah bersama-sama saya kita daftar untuk bersama-sama dengan saya dan juga Mesh Travel, kita pergi ke Andalus di dalam trip Jejak Andalusia yang bakal dilaksanakan pada September ini. Jadi tunggu apa lagi? Kita jumpa di bumi Andalus, insya-Allah.